Tak guna pun kita bawa tema-tema bangsa dan sebagainya juga. Bukan untuk bernostalgia sebenarnya, faham tak? Kita bawa ni supaya tuan-tuan menjadi ejen perubahan, faham? Membangunkan kekuatan dalaman, membangunkan. Tak guna kalau kita hanya sekadar untuk bernostalgia dan berdijavu, faham tak? Untuk mengenang Solo berhebat kami dulu, tak guna, tuan. Tak guna. Tetapi tuan adalah generasi-generasi hadirat solehat. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita ada sekelompok manusia di tengah padang pasir gersang yang dibangunkan oleh insan yang paling mulia, yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad. Ni di Madinah dia bangunkan juga bangsa Arab dalam tempoh 20 tahun lebih kurang. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bangsa ni tuan menguasai 2 juzuk dunia, satu ke timur, satu ke barat. Soalan, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimport profesor-profesor daripada universiti di Parsi waktu itu? Jawab tuan. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimport cerdik pandai cendekiawan-cendekiawan dari Empire Rome waktu itu untuk membina golongan yang dinamakan hadirat solehat? Kita hilang benda tu tuan. Kenapa kita hilang? Setelah 400 tahun kita dijajah seperti mana Bani Israel dijajah 400 tahun. Generasi solehat yang dibangunkan oleh Nabi bukan hebat kerana teknologi tulis, bukan. Tidak. Tuan buka seluruh lembaran sejarah yang ada. Perang Mu'tah 3,000 lawan 180,000 lawan macam mana? Perang Mu'tah yang dipimpin oleh 3 syahid yang terbesar. Yang pertama dipimpin oleh Usamah bin Zaid, umur 17 tahun. Pimpin, dah jadi Amirul Jahsy, panglima perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, kalau engkau gugur syahid, bendera pergi kepada Abu Abdullah Rawahah kalau tak salah saya. Kalau dia pun gugur, bendera ini pergi kepada Ja'far bin Abi Talib. Tiga-tiga gugur dan tidak ada pemimpin. Khalid Al-Walid ada dalam pasukan 3,000 tuan-tuan. Dia baru masuk Islam dengan rasa rendah diri kerana masa lalunya yang begitu kejam di perang Uhud. Semua orang tolak pergi kat dia, dia pun pegang bendera tu. Berapa jumlah tentera Islam? 3,000.